Thank you, PC. Waalaikumsalam, Walik. Waalaikumsalam, Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR iaitu family titi saya gerakan kongsi rezeki hari ini hari Isnin tanggal 19 Mei 2025 bersamaan dengan 21 Zulkaidah 1446 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 39 mata memandang. Okey. Seperti biasa hari ini live JKR masih lagi dilangsungkan di live Menteri Agama JKR iaitu Ustaz MYU Legend kerana Presiden JKR masih lagi berada di luar negara atas urusan-urusan perniagaan yang belum selesai. Alhamdulillah, dan pagi ini kita tiada perkongsian satu hari satu ayat, tetapi kita teruskan dengan ulang kaji dengan bacaan Al-Quran ataupun ayat yang dipilih yang dipilih oleh yang berada di dalam kotak dan juga memberikan huraian ataupun kefahaman mereka tentang ayat tersebut. Dan tadi kita ada Aminah memilih surah Luqman ayat 14, Muslihuddin surah An-Nisa ayat 34, saya surah Al-Baqarah ayat 124, Zulfah surah Ali Imran ayat 134, Nur Hayati surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 Okey, dan pagi tadi Aminah membacakan surah Luqman ayat 14 iaitu huraiannya ayat ini tentang ibu bapa, perintah wajib berbuat baik kepada ibu bapa dan bersyukurlah kepada ibu bapa. Iaitu bersyukurlah kepada ibu bapa seperti apa? Kata berbuat baiklah kepada ibu bapa dan sentiasa mendoakan ibu bapa kita sama ada masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dan ada kisah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya kepada Sa'ad ni bukan seorang yang Islam, bukan orang Islam. Tapi ibunya mendesak untuk beliau untuk menyekutukan Allah, namun beliau tetap bersama dengan Islam. Namun beliau orang kata tetap berbuat baik dan bergaul dan berbakti kepada ibunya, iaitu menjaga hubungan silaturahim tu. Alhamdulillah. Dan saya membacakan surah Al-Baqarah ayat 124 pagi tadi dibacakan oleh Ustaz Ajid dan terjemahannya oleh saya, iaitu mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana Nabi Ibrahim dilahirkan di kota Ur iaitu Iraq ataupun Mesopotamia di pemerintahan Raja Namrud, dan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Azar, namanya Azar, Talha ataupun Tarikh. Dan pekerjaan ayah kepada Nabi Ibrahim ni adalah pembuat patung ataupun berhala dan kerja Nabi Ibrahim pula iaitu membawa patung dan berhala itu ke pasar untuk dijual. Namun Nabi Ibrahim ini tidak yakin dengan berhala dan patung-patung yang disembah. Beliau mencari kebenaran iaitu mencari Tuhan. Akhirnya beliau mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah adalah sang pencipta yang Maha Esa, yang mana diterangkan dalam surah Al-An'am. Dan ia berdakwah kepada kaumnya menentang penyembahan berhala dan mengajak kaumnya termasuk ayahnya sekali untuk menyembah Allah sahaja. Terdapat pada surah Al-Anbiya. Dan ada satu kisah ketika beliau hendak dilontarkan ke dalam api, malaikat Jibril datang untuk membantunya. Tetapi apabila Nabi Ibrahim bertanya adakah ini daripada perintah Allah, dan malaikat berkata bukan, Nabi Ibrahim menolak dan hanya berkata itu berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Iaitu hanya Allah sebaik-baik pelindung. Dan ciri-ciri sifat Nabi Ibrahim ni, beliau adalah imam. Beliau juga menjadi tauladan kepada kita. Dan beliau berpegang teguh pada kebenaran dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur nikmat serta dermawan. Suara tak ada pula. Alhamdulillah. Dan Zulfah membacakan surah Ali Imran ayat 134 dan huraiannya menjelaskan tentang orang-orang yang bersifat dermawan dan baik hati, sabar dan mudah memaafkan orang lain. Dermawan itu ialah menginfakkan sebahagian hartanya di waktu lapang maupun sempit. Dan definisi sabar itu ialah
kita harus menahan amarah kita, amarah kita yang artinya dapat kontrol emosi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan definisi pemaaf iaitu selalu memaafkan apapun kesalahan orang lain ketika disakiti, saat dihina dan lain-lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita ada surah Al-Talaq yang dibacakan oleh Nur Hayati pagi tadi, menjelaskan tentang, huraiannya menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Mengapa ada istilah orang sudah bertakwa tetapi dia tetap hidupnya susah, sedangkan orang yang tidak bertakwa kepada Allah hidupnya senang dan orang kata kaya raya. Iaitu ini adalah istilah istidraj. Istidraj ni adalah satu siksa Allah yang tertunda, dan itu adalah bahagian daripada ujian oleh Allah. Kita ada juga tadi Nanuk membacakan surah Ibrahim ayat 40 dan huraiannya. Ni tentang kisah Nabi Ibrahim juga. Yang paling penting dihisap oleh Allah adalah mendirikan solat. Ini tentang solat. Dan kalau solatnya baik, maka urusan yang lainnya juga akan menjadi baik. Sesibuk apapun urusan kita di dunia ini, kita jangan pernah tinggalkan solat ataupun melalaikan solat dengan orang kata urusan dunia. Dan ketika kita solat itulah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Itulah sedikit ulang kaji kita dengan ahli-ahli yang berada dalam kotak. Alhamdulillah. Nampaknya perkongsian satu hari satu ayat ni berkesan. Satu hari satu ayat kita fokus, kita huraikan, maksudnya masuk kepada ahli-ahli kita. Alhamdulillah. Dan pagi tadi doa penutup dibacakan oleh Ustaz MYU Legend mengakhiri mengakhiri live pada pagi ini. Alhamdulillah. Maknanya apa yang disampaikan oleh Abah dengan kita punya program baru iaitu satu hari satu ayat, huraikan tentang terjemahannya tu, maksudnya lebih mudah untuk kita fahami lah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Abah Ji dan Ustaz dan para Ustaz dan Ustazah lah. Alhamdulillah, dapat petikan suntingan berita pada hari ini daripada saya sendiri, Fira Zafira, Kak Nah dan Ayang Mekah. Alhamdulillah. Jelas. Asha, welcome apa yang disampaikan. Okay. Thank you Asha, PC. Okay, sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, kita mintalah orang sebelah saya untuk memberikan orang kata sedikit kata-kata mutiara ataupun kata-kata pujangga. Kasimi, thank you. Hadir, thank you for the rose. Silakan Kak Ayang. Thank you Kasimi. Assalamualaikum semua, selamat malam. Kata-kata pujangga untuk malam ni kata-kata bidalan. Okey, silakan. Orang bijak tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka membuat kehidupan yang berharga. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat daripada sikap dan tindakan ataupun tingkah laku. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sekian. Itu je. Makasih Ustaz Haji. Kak Yang, ada orang cakap kat bawah tak faham. Boleh jelaskan Kak Yang? Bagus Yang mana yang tak faham? Tak faham lah, kena huraian. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Kita hidup ni jangan mengeluh. Kadang-kadang apa yang berlaku kita kena terima seadanya ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Dia nak uji kita. Sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Setiap kali kita macam contoh tersakit ke, kita ditimpa apa masalah, kita harus bersyukur sebab itu membuat kita lebih mendekati dengan Allah. Mengeluh, dengar tadi berpeluh.
Bukan Okey. bukan berpeluh, mengeluh Betul maksudnya. Kalau sakit pun janganlah setiap hari je cakap benda yang sama. Saya sakit, saya sakit. Tak payah, tak perlu. Janganlah kita mengeluh. Kenapalah aku ni sakit-sakit. Maksudnya kita tak redha apa yang kita kena. Kita kena sentiasa berbaik sangka lah. Kadang Allah bagi kita sakit tu ada sebab. Nak dekatkan kita dengan dia, nak kita ingat lebih dekat ke jalan yang benar lah. Okey, jelas semua, faham semua kat bawah. Jelas lah. Kalau tak jelas nanti Ustazah ada kat bawah tu. Nanti tak jelas, nanti kita naikkan orang untuk explain. Okey. Alhamdulillah, terima Ustazah kasih Ustazah. Kak Ayang atas kata-kata mutiara. Semoga apa yang disampaikan, kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Kak Ayang dan juga berita yang disampaikan oleh saya malam ni dapat memberikan orang kata apa? Manfaat pada semua yang mendengar walaupun bukan daripada ahli ZKR. Alhamdulillah. Yang mana yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang kurang daripada saya memohon ampun dan maaf jika tersalah kata ke tersalah ayat ke. InsyaAllah kita jumpa esok di live ZKR, iaitu di live Ustaz MYU kerana abah kita belum pulang. Dan kita sebelum mengakhiri berita pada malam ini, saya putarkan single kedua keluaran ZKR International, iaitu Cinta Sebenar daripada Fendi James. Terima kasih semua yang hadir support live berita JKR. Kita punya share live 1K.